Komen dekat chat. Siapa lagi yang belum baca novel? Tak apa mengaku je tak apa. Ah, awak ni tak baca novel Form 5 kan? Form 4 dah baca kan? Form 5 je, Form 4 baca lah. Okey, tak apa, tak apa. Okay, yang lain, yang lain. Novel? Ai, kenapa tak ada novel? Zarifah, negeri apa Zarifah? Form 5 je tak baca. Ui, ramai tak baca Form 5 lagi. Oh, sabar. Zarifah calon persendirian ke? Oh, ya ke? Tak apa, tak apa. Tak penting pun. Yang penting Zarifah beli je buku rujukan tu. Buku rujukan Form 5. Form 5 pula. Buku rujukan Komsas Form 5. Oh, nampak. Nampak kelas. Inilah realiti dekat sekolah-sekolah kat Sabah. Sampai tak cukup buku teks. Dekat Semenanjung ni buku teks memang berlebih-lebih. Itu pun ramai yang tak baca Nampak kita kena hargai lah buku teks yang kita dapat, yang kita pinjam. Ya ke? Sian Zarifah. Takkan nak beli buku teks mahal tau. Buku teks apa yang ada Zarifah? Oh, jangan pergi senang je. Um, JPN tak cakap apa-apa ke sebab sekolah Zarifah tak ada buku teks? PPD tak ada bagi bantuan. Apa nama sekolah Zarifah? Zarifah SMK apa? Cikgu akan usulkan benda ni dekat KPM. Tak ada stok. Nama sekolah Zarifah apa? SMK apa? Saint Francis Convent Bukit Padang. Dekat KK Okey, kat KK kan. Kota Kinabalu. Baik, 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 baik. Pelik jarang ada isu buku teks ni. Tak apalah, bermasa ni mungkin Zarifah boleh gunakan buku teks e-book yang dalam bentuk PDF. Ada. Tapi itulah pening pula nak tengok buku teks guna PDF Tak apalah Zarifah. Okey, jadi yang tak baca siapa? Alwani Alwani, Zarifah, tak apa Zarifah. Zarifah buku rujukan ada kan? Komsas. Baca rujukan Komsas ya. Zarifah Alwani tak baca. Okay, tak apa, tak apa. Nanti baca Sebab peperiksaan percubaan ni tak salah cikgu bulan 8. Percubaan SPM bulan 8. Okey. Okey, jom tengok soal novel Okey, soalan satu ni senang saja. Memang senang. Sebab apa? Jawapan ambil dalam bahan saja. Okey, apa soalan dia? Nyatakan kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung tersebut. Okey, jawapannya ialah kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung tersebut ialah apa dia kemudahannya? Okey, boleh garis dekat skrin sekarang apakah kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung?
Jalannya sudah diturap malah rasa jauh lebih baik. Bagus. Jangan padam, jangan padam. Jangan padam Garis-garis garis mula. Okey, dah buat cikgu highlight lah. Hai. Okey, ini kemudahan yang pertama. Okey, apa lagi kemudahan lain? Lengkap dengan sekolah, balai dan desa. Ya, bagus. Lagi? Ya, lampu kuning juga dipasang berselang dengan tiga tiang elektrik. Kalau ikutkan jawapan ada banyak kat sini ada 5 jawapan. Ambil 3 dah cukup dah. Ingat lah, kalau 4 markah, bagi 3 jawapan saja. Tapi nak bagi 4 jawapan pun boleh. Tak ada masalah. Senang kan? Jadi hari ni cikgu tak nak bincang soalan satu lah. Kita bincang soalan dua ya. Mana soalan ni? Okay. Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang menunjukkan amalan kerjasama yang terdapat dalam novel-novel tersebut. Okay, novel kat sini, dia ambil novel Form 4 dan Form 5. Setiap negeri di Malaysia. Okay, jadi cikgu nak kamu semua jawab ikut novel yang kamu belajar dekat sekolah masing-masing. Boleh Okay. Okay, semua boleh respon dekat Padlet Okay. Okay, tak apa Zarif. Cikgu terbaca yang tadi. Okay. Okay, kejap. Cikgu bagi contoh Cikgu bagi contoh dulu Okay, jangan respon lagi Tengok contoh yang cikgu buat. Mana pula buat ni? Okey, semua tengok cara nak jawab soalan novel. Mula-mula sekali, kena buat pendahuluan. Contohlah kamu ambil novel, novel form 4 Jendela Menghadap Jalan. Oh, tapi dia nak dua novel makna kena ambil satu form 4, satu form 5 lah. Okey, contoh kita ambil ni Kita ambil novel Utara. Okey. Nama novel Jendela Menghadap Jalan. Penulis Ruhaini Madarin. Yang kedua, novel Songket Berbenang Emas. Penulis Khairuddin Ayed. Okey, jom buat pendahuluan. Senang je. Macam ni. Novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan.
yang dikarang oleh Huhaini Maddarin dan novel Songket Berbenang Emas yang dikarang oleh Khairuddin Ayib. Ya. Yang ini kita tulis nama novel dan juga nama pengarang atau penulis. Lepas tu kita ambil balik arahan soalan. Nampak ni? Peristiwa yang menunjukkan amalan kerjasama yang terdapat dalam novel-novel tersebut. Macam mana tulis? Terdapat. Dua peristiwa. Kenapa buat dua? Memang kita kena buat dua pun. Dua peristiwa yang menunjukkan amalan kerjasama yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut. Okey, dah siap. Siap dah pendahuluan. Lepas tu barulah masuk peristiwa yang pertama. Peristiwa pertama ialah apa dia? Okey, kita ambil novel Jendela Menghadap Jalan. Apakah peristiwa yang menunjukkan amalan kerjasama? Ialah kita ambil watak Lily. Lily dan Gita bekerja sama untuk menyelesaikan isu keganasan rumah tangga yang dialami oleh Neki pula. Keluarga Rafiq dan Aziz. Okey. Dah siap dah. Lepas tu kita kena bagi ayat huraian. Kita kena bagi ayat huraian. Peristiwa ini menunjukkan, kita copy balik ayat ni. Menunjukkan amalan kerjasama. Peristiwa ini menunjukkan amalan kerjasama. Jadi berpasukan dalam untuk menyelesaikan
konflik keluarga. Dah. Ini dia ayat huraian yang cuma masukkan. Okey, lepas tu tengok pula peristiwa kedua dalam novel Songket Berbenang Emas. Okey, apa pula? Okey, contohnya apa lagi eh? Okey. Peristiwa kedua ialah orang kampung bekerja sama untuk membina semula rumah keluarga Dahlia yang musnah akibat banjir besar yang telah melanda. Okay. Salin balik ayat ini. Peristiwa ini menunjukkan amalan kerjasama apa lagi yang kita buat. Okey, yang diberikan oleh orang ramai untuk membantu mangsa, untuk membantu tak sesuai. Kita kena ambil umum untuk membantu pihak yang memerlukan. Okey, cukup. Dapatlah 2 markah. Ingat kena bagi peristiwa. Okey, peristiwa dan juga huraian peristiwa. Kalau kamu hanya bagi peristiwa saja, tak bagi huraian, maka maksimum mungkin 3 atau 4 sahaja. Okay, ingat ramai murid yang tak buat huraian peristiwa ni. Baik, jelas tak semua? Setakat ni ada tak soalan? Novel negeri mana? Yang ni novel negeri Perak, Penang, Perlis, Kedah. Okay, cikgu buat, cikgu copy paste, cikgu tunjuk dekat ni. Okay, faham semua? Ada soalan? Tak ada Faham? Okay semua? Tak faham, bertanya sekarang. Baik, kalau dah faham, boleh tulis sekarang. Ikut negeri masing-masing. Okay, soalan ini soalan dia. Boleh ambil gambar Boleh ambil gambar. Ambil 2 novel Ambil 2 novel. Sebab dia nak apa? Dia nak 2 buah novel. Dia nak 2 buah novel Bukan satu. Peristiwa pertama novel form 5, peristiwa kedua novel form 4. Peristiwa pertama novel form 4, peristiwa kedua novel form 5. Okay, boleh Atika, boleh Atika. Awak ni Hana, Fadli, Umar, Kaim. Letak kat mana cikgu jawapan? Ya. Letak kat mana jawapan? Pilot yang cikgu share dekat screen. Cikgu share dekat komen tadi. Pilot. Padlet. Pilot. Ni. Ya, cikgu paste sekali.
Alwan ni kelas trial ke? Tak cikgu. Dah, dah join kelas betul dah. Oh, baik, baik, baik. Okey, siapa dah siap? Boleh respon eh. Komen dekat chat. Siapa yang dah siap? Cuba semak. Hari ni kita baca novel ya. Okey. Bila exam kita? Siapa nama orang kita? Siapa nama? Exam ulangan bila? Julai bulan 7 Ni orang kita ada tak? Oh, baik-baik. Sekarang ni, oh Dennis. Dennis sekarang ni umur 18 lah. Okey, sebelum ni dapat grade apa Dennis? Okey, tak apa, tak apa. InsyaAllah, cuba yakin boleh dapat, at least boleh dapat B. Boleh, boleh. Yang penting Dennis kena banyak baca Sebab berdasarkan pemerintahan cikgu kan, format KSSM ni memang kita kena rajin baca. Bayangkan soalan karangan dah 1 markah. Kan? Bertutur dah 70 markah. So yang benda yang melibatkan pembacaan ni total 170 markah. Kena banyak baca.
Perpisahan hujan lisan dijangka lah hujung bulan 10 ni. Ataupun paling lewat pun nak awal bulan 11. Macam tu. Okay, siapa yang dah respon? Ada dah siap ke? Ada typing. Okay, siapa tengah buat? Cuba respon. Ramai tengah buat. Okay, okay, ramai-ramai. Okey, amalan kerjasama ni tak semestinya watak utama. Watak sampingan pun boleh juga. Tak masalah. Sebab dia tak mention pun watak utama. Kan? Jadi, watak yang ada dalam novel tu yang nampak je ada sikap kerjasama, tulis je. Komen. Kalau boleh kan kamu tulis kat Word dulu. Tulis kat Word. Kalau kamu tulis kat komen, risau, terdelete apa kan? Buat kat Word dulu. Kalau buat dekat Microsoft Word, at least dia boleh save. Betul Hana. Satu novel, satu peristiwa. Atika, tengah buat ke Atika? Ya. Bagus. Novel form 5 dah baca Mesti belum ni. Atika, cuma tanya, sekolah Atika form 1 form 1 form 2 ada tak? Apa dia, Puan? Form 2 ada tak dekat sekolah Atika? Ada. Ada Kenapa kawan cikgu cakap tak ada? Bukan nak tutup lah. Tak tahu. Yang tak ada ni KP je. Yang tak ada KP, kereta penelitian. Maknanya student form 1 form 2 ada lagi lah. Ada. Yang cikgu dengar sekolah Atika tu nak buat KV Georgetown kan? Lepas kita orang habis kot. Tak, kalau betul lepas Atika habis, sepatutnya dia tak ambil dah form 1 form 2 tu. Tak jadi ya kot. Tak tahu. Best tak Ustazah Biha ajar? Entah. 50-50. 50. Dah lah saya. Kenapa? Mak angkat saya dia tau. Saya dah. Mak angkat saya lah tu. Oh, Ustazah. program mak angkat. Satu mak angkat berapa orang murid? Dua. Kecuali pentadbir 3. Oh, dua. Oh, Atika mak angkat Ustazah Biha. Patutnya Ustazah Imi. Patut Ustazah Imi pindah ganti dengan Ustazah tu. Dia pindah mana, Amy? Tak dekat dengan sekolah rumah dia. Dekat mana? Penang Apa juga. bukan. Penang tapi seberang. Oh. Garang tak Ustazah Biha ajar? Entah. Bukan dia cikgu PM cikgu Biha lah. 。 . 。 Hmm. 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Bukan dia cikgu PM cikgu Biha lah.
Okay, adik dah siap ah? Belum lagi? Mana ada siapa siap pun. Saya tengok pun tak ada siapa kan. Sikit lagi, go. Tengah Okay, okay. type. Okay, Entah. baik. Atika tengah buat kan macam sembang tu. Iyalah. Habis saya sembang sambil tangan saya jalan. Dapat cikgu lah kan, novel utara ni lagi senang berbanding dengan novel selatan, nambah novel Sabah Sarawak. Susah juga novel dia. Dia pun novel tentang saya tak kaji pun. Novel yang complicated, novel tirani tu susah juga novel tirani tu. Apa lagi yang susah? Ha? Sila Tak Sina, oh, ada novel susah agak. Novel yang novel yang susah sikit, Lieutenant Adnan. Banyak complicated sikit novel dia. Okey, Amirul. Sama esok malam. Novel yang saya kaji lah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib dan novel tirani karya sabar ya. Dapat novel amalan sama dapat lah. Okey, peristiwa pertama ialah Lieutenant Adnan dan rakan-rakan pasukannya melakukan latihan keteraan dengan penuh semangat dan saling membantu antara satu sama lain. Mereka sama untuk meningkatkan kemarahan dan mempertahankan tanah air. Polisi menunjukkan amalan lagi sama pasukan untuk mempertahankan lautan negara. Bagus. Betul-betul. Peristiwa kedua ialah Wahidah sentiasa bersama dengan pembantu rumahnya dalam menguruskan. Bukanlah menguruskan, untuk menguruskan. Nanti tolak mahkamah bahasa tau. Untuk menguruskan. Dalam tak boleh, dalam tu kata senama dengan kata hubung. Dalam tu kata senama dengan kata adjektif. Kat sini kita kena gunakan kata hubung. Kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement. Peristiwa menunjukkan amalan sama tanpa mengira pangkat dan darjat. Bagus. Tahniah Amir Darwish. Lulus. 6 markah full dapat. Okey. Untuk novel ni, benda paling penting kamu kena ingat adalah peristiwa-peristiwa penting. Nilai, pengajaran. Lepas tu kena tahu latar dia. Latar, kebanyakan latar tempat. Latar masyarakat. Lagi satu yang paling penting ialah kamu kena tahu dia punya watak perwatakan. Itu paling penting, watak perwatakan. Tak perlulah kamu baca gaya bahasa ke, plot ke, tak perlu. Teknik plot ke kan. Dia tak tanya pun monolog dalam dalaman, monolog luaran, teknik dialog, tak akan tanya. Kebiasaan soalan dia akan tanya apa tau? Peristiwa yang boleh memberikan pengajaran kepada pembaca, peristiwa yang boleh menimbulkan kesedihan, apakah cabaran-cabaran watak utama dalam novel, atau apakah konflik watak utama, macam tu soalan dia tu. Apakah nilai kasih sayang yang terdapat dalam watak utama? Soalan macam tu lah, soalan yang umum. Kan? Siapa yang baca novel, tu boleh jawab. Panjangnya. Atika, banyaknya. Tak tahu cikgu saya memang buat dia tu. Macam tu dah dalam exam je saya memang buat. Tak tahu betul ke Okey. tak. Atika, jangan tulis berdasarkan novel cukup. Okay, Atika dengar Atika. Novel yang saya pelajari iaitu ialah novel. Ni Atika mana ni? Apa? Apa tu pendahuluan dia Oh, berdasarkan novel. Atika tak baca ni, tak baca Songket Beranak Emas ke?
Dok. Oh, baca Laksana Anan. Tu yang cikgu saya kata paling simple pun yang tu je lah. Oh, ya, biasanya utara Aduh, form panas. 4 jendela menghadap jalan, form 5 sakit pedang emas. Tak apalah. Saya mahir pun yang jendela berhadap jalan. Yang satu lagi ni tak sangat. Kurang. Form 5 kurang. Saya tak kaji pun. Kena baca tau. Secara jujur saya cakap kat cikgu. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa, Kameratik dalam karya. Apa ni? Okey. Titik ni titik tau. Okey. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan hal yang sama dalam kalangan waktu watak. Dalam kalangan waktu watak, ada ke dalam kalangan? Dalam kalangan dan dalam dalam watak. Dalam watak yang terdapat. Watak apa yang terdapat? Yang terdapat dalam novel tersebut. Okey, dalam novel Adnan Laksana berbangsa sama dua kaum Laksana Adnan dan sekarang akan pikan dulu daripada serangan terjepur. Mereka semua dalam menyediakan mereka bekerjasama dengan menyediakan strategi pertahanan berkawal segera dan kekurangan bekalan. Ada kaitan ni. Dan berkawal secara bergila-gila. Okey, Atika. Atika kena bagi ni huraian dia, huraian peristiwa. Tak tahu. Peristiwa macam ni peristiwa ini menunjukkan amalan bersama. Amalan bersama berpasukan untuk menentang musuh. Dah. Sementara itu, dalam novel Jendela Berhadapan Jairan, kerjasama amalan kerjasama ditunjukkan melalui hubungan terlili dan ahli keluarga khususnya Haji Rahman dan Haji Aisyah. Jadi sama dengan datuk dan neneknya dalam menjalankan aktiviti bersihkan kawasan rumah dan bantu penduduk kampung. Okay. Peristiwa ini menunjukkan amalan kerjasama okey. Untuk okey, baru cikgu perasan uh, Atika tulis hubungan Lily dengan keluarga, tiba-tiba bersihkan kawasan rumah. Macam mana tu, Atika? Entah kan saya tahu sebentar cikgu saya tak tahu buat novel saya memang buat apa yang saya tahu dah otak. Itu saja. Apa kau pun anak. Tunjukkan melalui
Kini pada mah. Lily yang bersama dengan datuk dan neneknya melakukan aktiviti harian seperti membersihkan rumah dan mati lampu. Dan bersama peristiwa ini menunjukkan amalan kerjasama uh, tak sesuai, tak sesuai. Untuk membersihkan sesuatu kawasan. Supaya dah. Atikah kesimpulan tak payah buat tak perlu sebab tak ada markah. Okey, bagus. Alwani pula. Okey, novel yang sekali ialah novel negara bangsa yang karang oleh Abdul Latif dan novel dari negara oleh Nuria. Dapat dua peristiwa menunjukkan amalan yang sama yang dapat dalam kedua-dua novel tersebut. Peristiwa pertama ialah okey, Atika. Awak ni kena asing kan tau. Boleh je gabung tapi Cikgu, nak ini mudahkan pemeriksa. saya dah asingkan dah. Tak tahu kenapa tak asing. Fajar tu. Tak apa, tak apa. Sebab nak mudahkan pemeriksa tau. Peristiwa pertama ialah semasa perang dengan terjeput, anggotanya bersama mempertahankan kubu mereka. Peristiwa menunjukkan amal yang sama pasukan untuk mempertahankan kubu mereka. Bagus. Ialah Wahidah mendapat sokongan dan nasihat daripada Mak Usu dalam ketika menghadapi konflik dengan ibunya, Datin Mazia. Peristiwa menunjukkan sama antara Wahidah dan Mak Usu untuk menyelesaikan konflik keluarga. Betul? Bagus, bagus. Alright, Hana. Okay, siapa yang belum buat, boleh buat cuba semak sekarang Novel yang saya kaji. Ialah novel Pantai Kasih yang dikarang oleh Azman Nordin dan novel Bima Sakti Menari yang dikarang oleh Sri Rahayu Mat Yusof. Dapat dua peristiwa yang menunjukkan nama yang sama yang dapat dalam kedua novel tersebut. Peristiwa pertama ialah Dr. Raiha dan Dr. Alex bersama melakukan kemudahan terhadap Gunung Siron yang menghadapi kemalangan. Peristiwa ini menunjukkan amalan yang sama merawat pesakit dengan benar. Dengan benar. Peristiwa ini menunjukkan amalan yang sama merawat pesakit untuk merawat pesakit. Untuk merawat pesakit yang memerlukan rawatan. Peristiwa kedua ialah kegigihan Nurul Hafsah, Muhammad Taufik dan Budiman untuk berdasarkan sekitar yang ingin mengabadikan kegelapan di Kuala Selangor dengan merancang projek kawasan simpan gelap.
agar pimpinan dapat lihat dan berfokus kedua-kedua berfokus. Peristiwa ini menunjukkan amalan bersama antara rakan untuk melestarikan alam sekitar. Bagus. Melestarikan tu maksudnya mengindahkan, mencantikkan. Itu maksud melestarikan. Okay, bagus Hana. Okay, ni siapa ni? Boleh tak tulis nama dulu? Nanti cikgu sembang. Yang sebelah Imam Darwish ni. Okey, Kak Im dulu. Yang tu cikgu punya lah. Oh ya, Allahu Akbar. Baik, baik, baik. Lawak betul lah cikgu punya Okey, novel yang saya kaji adalah novel Kelas Pendaat Nawira Bangsa karya Abdul Latif dan Terana karya Beb Sabaria. Dapat peristiwa menunjukkan amalan kerjasama yang dapat dalam kedua-dua novel tersebut. Peristiwa nombor ialah Dafna Adnan bersama dengan askar Melayu untuk mempertahankan Bukit Candu daripada tawanan tertentu. Peristiwa ini menunjukkan kerjasama dan mempertahankan Bukit Candu. Dari ancaman musuh. Peristiwa kedua ialah Wahidah bersama dengan keluarganya untuk mengurus syarikat tanggung jawab emas yang mengusahakan untuk menguruskan syarikat tanggung jawab emas yang mengusahakan. Kak apa Kak Im? Yang mengusahakan? Nak warna purple. Cikgu bang pendek saya lupa. Syafin? Syafin. Syafin nampak simbol tambah ni kan? Tekan ni. Lepas tu write something. Tu je. Syafin tulis dulu dekat Word tau. Lepas tu baru transfer ke sini. Sebab risau kadang-kadang bila line internet tak stabil nanti tiba-tiba dia hilang. Okay? Oh, mengusahakan. Oh, okay, faham. Untuk mengurangkan tajuk asal yang mengusahakan. Minat desa di Matang, Sarawak. Minat desa tu benda, minat desa tu homestay. Menunjukkan sikap padu-padu bersama yang saling menyokong dalam keluarga untuk mencapai kejayaan perniagaan dia bagus. Mana warna ni? Nak warna purple pula. Novel yang saya kaji ialah novel di Sebalik Menara yang dikarang oleh Dayang Nur dan novel di Silir Taksina yang dikarang oleh Niza Paman. Terdapat dua peristiwa yang menunjukkan nama yang sama dapat dalam kedua novel tersebut. Peristiwa pertama ialah Akram, Dr. Masih dan Khairul bersama untuk menyelamatkan Dinara. Peristiwa ini menunjukkan amalan yang sama untuk menyelesaikan masalah. Peristiwa kedua ialah Tauke On dan isterinya Puan K bersama menjaga rumah peninggalan dan barang-barang kepunyaan Abdullah Kayan yang disimpan di Balai Raya Kampung Seri Purnama. Peristiwa menunjukkan amalan yang sama yang mana bersama masyarakat. Amalan bersama masyarakat. Untuk menunaikan masyarakat. Amalan kerjasama sepasang suami isteri untuk menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Okey. Selesai
Bagus, Arifah. Okey, Fazli. Novel yang saya kaji ialah Bukit Kepong yang dikarang oleh eh Bukit Kepong ada ke? Ni Fazli. Bukit Kepong tak ada Fazli dengan Sedia Rindu. Sedia Rindu tu cerpen kan? Sedia Rindu punya cerpen. Novel. Fadli negara apa Fadli? Novel kat sini dia ada 8 novel kat sini. Cerpen tak terima Fadli. Cerpen dan drama tak terima, hanya terima novel yang dalam senarai ni tau. Hati Tadi Fadli baca novel form 4 ni kan Fadli kan? Tak apa. Fadli kalau rajin Fadli buat lagi. Fadli edit Ramai tengah buat ni. Baik, sambil kamu tengah buat ni, cikgu nak tunjuk beberapa contoh soalan novel yang lain, negeri lain Okay, ni Selangor punya. Nampak? Uraikan satu peristiwa yang memberikan motivasi kepada pembaca bagi setiap novel. Nampak? Sekarang ni trend soalan dia nak perbandingan Motivasi tu macam mana? Dia macam satu bentuk galakan, nasihat kepada kita. Maknanya bila kita baca tu kita terinspirasi. Kita nak jadi orang yang berjaya. Kan? Kita nak ubah hidup kita. Itu masuk motivasi. Apa contohnya? Contohnya kita ambil novel Songket Benang Emas. Novel utara Okey, contoh dia. Peristiwa pertama ialah Dahlia mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM meskipun dibesarkan dalam keluarga yang serba kekurangan. Peristiwa ini memberikan motivasi kepada pembaca kerana kenapa? Kerana walaupun watak utama menghadapi kesusahan dalam hidup, dia boleh merangkul pula. Dia boleh mencapai kejayaan dalam hidup. Itu contoh dia lah. Okey, contoh soalan lain. Siapa dah siap boleh komen boleh komen cikgu tak tengok. Kita ambil lagi perak. La ilaha illallah. Nampak ni. Dua novel juga Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, jelaskan satu peristiwa yang menunjukkan kejayaan bagi setiap novel. Kejayaan.
kejayaan siapa? Kejayaan watak utama ataupun kejayaan watak sampingan. Contohlah kita ambil novel form 4. Okey, peristiwa pertama ialah Lily dan rakan-rakan berjaya menyelesaikan isu keganasan rumah tangga yang dialami oleh Cik Jah. Lily dan rakan telah berjaya uh, membawa kes tersebut ke muka pengadilan. Huraian pula, huraian dia. Peristiwa ini menunjukkan kejayaan tentang watak utama. Okay. Peristiwa ini menunjukkan kejayaan watak-watak utama untuk menyelesaikan konflik keluarga yang dialami oleh Cik Jah, Rafiq dan Aziz. Okey, cuba cara. Apa lagi contoh lain? Kita ambil novel. Negeri apa lagi ya? Sendiri. Dua novel juga. Okey, berdasarkan novel, huraikan satu peristiwa yang menimbulkan rasa ingin tahu pembaca bagi setiap novel. Rasa ingin tahu tu macam mana? Maknanya bila kita baca novel tu kita maknanya ada unsur suspend. Dalam novel tu ada unsur suspend. Contoh dalam cerita Blood Brothers. Kan apa ni? Penonton timbul rasa ingin tahu untuk mengetahui siapakah pembunuh anak ketua kongsi gelap. Kan? Ataupun penonton timbul rasa ingin tahu untuk mengetahui siapakah pengkhianat bagi kumpulan kongsi gelap tersebut. Nampak? Itu namanya perasaan ingin tahu. Contohnya novel apa kan? Okey, dapat ke ya? Okey, contoh novel Songket Benang Emas. Okey, peristiwa pertama ialah satu peristiwa yang menunjukkan rasa ingin tahu baca bagi set novel. Okey, aku tahu dah. Okey, peristiwa pertama ialah peristiwa pertama ialah di rumah Dahlia telah berlaku tulis ni. Tak boleh spontan. Okey dah ya. Peristiwa pertama ialah di rumah Dahlia telah berlakunya kegiatan ilmu hitam. Okey. Adik Dahlia telah menjumpai uh, barangan ilmu hitam di bawah rumah. Mereka tertanya-tanya siapakah yang menjadi dalang kepada perbuatan kurafat tersebut. Nampak? Sebenarnya siapa yang buat benda ni? Yang buat tu ialah Nek Kia. Nenek dia sendiri yang buat. Yang sihir anak sendiri.
Peristiwa ini menimbulkan rasa ingin tahu pembaca kerana pembaca ingin tahu siapakah yang menjadi dalang kepada perbuatan yang menyalahi agama tersebut. Nampak? Soalan macam-macam bentuk kan. Sebab tu lah kita kena baca sinopsis. Okay, tak apa. Nanti cikgu akan bagi link link bagi soalan percubaan SPM ni. Kamu boleh jawab sendiri. Skema jawapan dah ada dah. Kamu boleh buat latihan dan boleh tengok skema jawapan. Tak ada pelan sendu ni. Alright, Syarfin. Novel yang saya kaji tingkatan 4 dan N. Dan Dan kelima ialah novel Sebalik Dinara karya Dayang Nur dan novel Nasional karya Neza Parman. Terdapat dua peristiwa yang menunjukkan amalan kerjasama yang terdapat dalam novel kedua-dua novel tersebut. Peristiwa pertama ialah Farisha bersama dengan Akram dan Dr. Masi. Akram dan Dr. Masi menyelamatkan sistem Dinara. Sistem Dinara yang dihasilkan oleh K. Peristiwa menunjukkan amalan bersama pasukan menyelamatkan teknologi yang disanggih. Bagus. Peristiwa kedua ialah penduduk kampung Sri Purnama bekerja sama membuat persiapan untuk menyambut kehadiran YB Samsuri dan pegawai Yayasan Wawasan Negeri. Peristiwa ini menunjukkan amalan kerjasama pasukan dalam usaha menjayakan aktiviti atau pelancongan yang dirancangkan program. Program yang dirancangkan. Okey, bagus Syarvin. Markah full, markah 6. 6 markah. Alright, Jasrina. Novel yang saya kaji ialah novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan yang dikarang oleh Rani Madarin dan novel Sakit Menamas yang dikarang oleh Khairul Ayib. Terdapat peristiwa yang menunjukkan amalan bersama terdapat dalam kedua-dua novel tersebut. Peristiwa pertama ialah Lily bekerjasama dengan Daniel untuk menyelesaikan isu peletakan kubah. Kubah apa? Kubah surau. Lily dan Dana berusaha menghimpunkan penduduk kampung bagi memberi penjelasan tentang kepentingan pembinaan masjid baru dengan peletakan kubah. Peristiwa ini menunjukkan semangat sama antara mereka demi kepentingan masyarakat. Bagus. Peristiwa kedua ialah dalam menguruskan adik-adik mereka semasa ibu ayah mereka dirawat di hospital. Dahlia bertanggungjawab menguruskan adik-adik dengan penuh kasih sayang dan bertanggungjawab walaupun dalam keadaan sukar. Peristiwa ini menunjukkan bahawa watak Dahlia mengamalkan kerjasama dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Bagus. Maknanya dia bekerjasama dengan apa? Dengan keluarga dia lah, dengan mak ayah dia kan. Sebelum ni kan tanggungjawab keluarganya dipikul oleh ayah Dahlia kan, yang mencari nafkah kan, dan ibunya bertanggungjawab untuk menguruskan adik-adik. Bila mak ayah dia pergi hospital, ditahan hospital, jadi Dahlia bekerjasama lah untuk menguruskan hal ehwal rumah. Okey, bagus. Jasrina, negeri mana Jasrina? Perak ke? Oh, Kedah. Okey, okey, baik, baik, baik. Okey, ada yang tengah buat lagi ke? Tak ada dah.
Okey, jom tengok contoh soalan negeri lain pula. Baik, negeri Melaka. Okey, yang ni soalan siapa jadi Alwani kan? Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang menimbulkan rasa simpati kepada pembaca. Yang ni soalan negeri Melaka kejap. Tapi dia tak cakap dua buah novel pun. Aku yang Oh, novel. Okey, tak apa, tak apa. Okey, jom tengok contoh jawapan bagi negeri Selangor kan, lawan ni kan? Okey. Oh, tak ada. Ini Melaka. Melaka novel Pantai Kasih dengan Bima Sakti Menari. Okey, kalau novel Pantai Kasih, peristiwa Udang Sirah yang terpaksa menjalani pembedahan sebanyak 5 kali di bahagian sendi tulang pinggul kerana kita makan doktor Uang yang ingin mengaut keuntungan yang berganda. Peristiwa ini menimbulkan rasa simpati kepada pembaca kerana membaca simpati dengan nasib pesakit yang terpaksa menanggung kesakitan disebabkan sikap doktor yang tidak bertanggungjawab. Okey, apa lagi? Seterusnya, peristiwa kanak-kanak dari Hiroshima, Jepun tidak dapat mencerap binatang. Binatang pula. Bintang semasa melawat balai cerap Sultan Salahuddin disebabkan langit yang cerah pada malam tersebut. Peristiwa ini menunjukkan rasa simpati kepada pembaca kerana pembaca simpati kerana murid tersebut datang dari jauh untuk melihat keindahan bintang, namun tidak kesampaian kerana sikap manusia yang tidak menjaga alam sekitar. Itu novel Negeri Melaka lah. Apa lagi Jepang yang kita boleh buat? Contohnya. Okey, peristiwa pertama ialah peristiwa pertama ialah Dahlia terpaksa keluar dari asrama untuk menjaga adik-beradiknya selepas ibunya dimasukkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan mental. Peristiwa ini menimbulkan rasa simpati kepada pembaca kerana pembaca sedih melihat nasib yang dialami oleh Dahlia sehingga sanggup mengorbankan masa depannya untuk memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Apa lagi novel lain? Peristiwa kedua ialah Cik Jah berhadapan dengan masalah keganasan rumah tangga. Cik Jah kerap dipukul oleh suami, manakala Cik Jah juga berhadapan dengan masalah anak-anaknya iaitu Rafi dan Haziq yang terlibat dengan najis dadah. Peristiwa ini menimbulkan rasa simpati kepada pembaca kerana pembaca berasa sedih dan simpati melihat nasib yang dialami oleh Cik Jah sehingga beliau mengalami kemurungan. Okey, dah.
Itulah dia antara contoh soalan novel. Okay? Baik, tak apa, nanti cikgu share link Google Drive dekat dalam website. Siapa yang boleh access, boleh tengok dekat bahagian nota. Okey, baik. Jadi setakat ini saja kelas pada hari ini. Um, Okey, semua dah tanda kehadiran kan? Dah. Dah, okey. Okey, tak apa. Nanti, okey kelas. Nanti kalau dah dapat result, share dengan cikgu. Tapi kemungkinan besar lepas cuti kot. Perlu ke? Lepas Saya rasa cuti fail kan. lah cikgu. Siapa ni? Saya. Siapa tu? Tak nampak nama. Kak Im eh? Ni saya lah. Saya respon tadi. Hello. Ya, ya. Hello. Nama siapa? Zain. Oh, Zain. Kenapa Zain? Mana yang rasa fail tu? Karangan? Saya rasa saya fail lah. Bahagian A keluar apa? Sebab saya rasa saya macam ada yang tak sempat Bahagian A tu keluar format ke keluar bahagian buat. umum? Macam karangan biasa lah. Okey. Cuma saya tak rasa saya boleh dulu sebab saya macam rushing. Tak sempat habiskan. Masa Okey. tamat saya macam terus buat macam tu. Zain ada masalah nak buat karangan eh? Tak tahu nak Ya, mula macam lah. tak tahu nak mula macam mana penaluan. Ya, saya macam kalau nak buat kerangan saya macam fikir slow. Saya belajar slow, saya fikir slow. So saya nak buat kerangan tu macam kurang lah. Lambat. Okey, tak apa Zain. Cikgu ada satu template karangan boleh hafal. Okey, ini nombor cikgu. Zain boleh WhatsApp cikgu, cikgu bagi dalam tu PDF. Tu nombor cikgu. Nanti WhatsApp cikgu, cikgu bagi nota karangan Nak Okay. juga. dalam bentuk PDF. Okey, WhatsApp cikgu tau. Nak juga cikgu. Tapi teknik ni untuk Tak. mereka yang arah sederhana lah kan. Sebab tak semua orang boleh buat teknik apa yang cikgu ajar sebelum ni kan. Ayat topik, ayat uraian, ayat contoh kan. Susah sikit. Kalau yang tak boleh ada masalah nak buat karangan kan, kita hafal template tu, kita isi je. Isi ayat topik, isi ayat uraian. Okey, kejap. Apa, bagi siapa yang nak boleh PM cikgu nanti. Sebab cikgu mengajar student Chinese kan, mereka banyak menghafal. Dia tak ada masalah nak gunakan teknik pasang siap tu. Okey, kelas. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Uh, Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. uh,